Pada hari yang dia kena ganggu tu, masa tu pukul 2.30 pagi. Pada waktu macam tu, Hamzah ni dia pergi buat rondaan guys. Dia buat rondaan lah dekat dalam mall tu, dari tingkat ke tingkat. Dan lift masa tu pun kata Hamzah pun buat hal juga. Dah lah sunyi, dah lah keadaan sekeliling tak best. Setiap kali lift tu bergerak guys, nak pergi ke tingkat tu, macam ada bunyi something tau. Macam bunyi berdecit-decit tau. Macam bila bergerak tu macam ada bunyi yang macam kurang menyenangkan. Padahal sebelum tu okey je. Satu bayangan orang duduk dekat seat belakang. Waktu dia nampak tu, dia tu macam terkejut lah. Sebab tu kereta lama, memang tak ada siapa pula dekat situ. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang yang sudi untuk menonton video ni. Dan seperti biasa, aku mengharapkan kepada korang yang sudi untuk menonton, please stay tune sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe, bantu support hanya dengan subscribe, like, share. Dan jangan lupa untuk klik button notification. Kisah ni dikongsi dari seorang yang dikenali dengan nama Hamzah, bukan nama sebenar. Pengalaman Hamzah ni dia beritahu mengikut perkongsian dia ni lah. Terjadi waktu tu dia bekerja sebagai seorang security, dan pada masa tu dia kena menjaga satu pusat membeli belah ni, tapi tak ingat kat mana sebab dia kata benda ni pun dah lama sangat lah. Dan pada ketika tu pusat membeli belah tu dia macam aktif tak aktif je. Dia tak berapa meriah sangat. Ada kedai-kedai kat dalam tu, tapi dia macam dah tahap parah sangat dah tu. Waktu tu dia bekerja dekat situ selama 8 bulan. Pada bulan pertama sampai bulan ke-7 dan bulan ke-8 pun tak ada masalah. Tapi pada bulan ke-8 tu dia tak ingat minggu ke berapa, entah macam mana, mungkin benda pun nak berlaku, dia diganggu guys. Yang masa tu dia kata, seingat dia meronda dekat basement, dekat parking. Dekat situlah terjadi. Pada hari yang dia kena ganggu tu, masa tu pukul 2.30 pagi. Pada waktu macam tu, Hamzah ni dia pergi buat rondaan guys. Dia buat rondaan lah dekat dalam mall tu, dari tingkat ke tingkat. Memang sunyi juga dia kata. Seram juga. Adalah kedai-kedai tapi tak banyak. Memang terasa lah keseramannya tu, tapi tak pernah nampak apa-apa, tak pernah berlaku apa-apa pun sepanjang dia bekerja kat situ, meronda kat situ. Dan paling menyeramkan dia kata bila dia kena meronda dekat basement parking, memang sepi, memang terasa macam ada yang memerhati. Tapi selagi dia tak nampak apa-apa, selagi dia tak dengar apa-apa, sepanjang dia meronda tu tak ada isu apa-apa lah. Jadi tak kisahlah benda tu, dia pun buatlah kerja macam biasa pada masa tu. Dan secara jujurnya kata Hamzah, dekat basement tu adalah satu tempat yang dia kata dia paling benci, dia paling tak suka nak ronda. Tapi terpaksa lah kena buat. Bila dia pergi dekat basement parking tu, antara benda-benda yang dia kata menambah keseraman dekat situ, lampu-lampu yang ada dekat basement tu dia macam tak berapa function. Ada yang okey, ada yang tak okey, ada yang malap-malap. Sebelum Hamzah nak masuk ke basement guys, nak pergi meronda, dia ambil walkie-talkie, dia bagi tahu dekat satu partner dia. Satu partner dia ni dekat tempat lain, tapi ialah dekat dalam tu jugalah. Cuma dia macam Hamzah dekat blok B, partner dia tu dekat blok A. Lebih kurang macam tu lah contohnya lah. So dia bagi inform lah dekat partner dia tu, weh, ni aku nak pergi meronda je dekat basement ni. Biasanya bila dia bagi tahu macam tu, partner dia memang akan cakap okey apa semualah. Tapi pada hari tu diam je, tak ada apa-apa yang menyahut pun. Berkali-kali Hamzah ni macam, hello weh, aku nak pergi ronda ni dekat basement ni. Diam lagi, tak ada apa-apa yang menyahut. Pada masa tu Hamzah rasa macam, aduh, ni lain problem lagi lah ni. Dia pun tak nak buang masa. Tak apalah, kejap lagi je lah dia settlekan walkie-talkie ni. Dia pun pergi dekat lift, dia pun nak pergi dekat basement, dekat tingkat B2. Dan lift masa tu pun kata Hamzah pun buat hal juga. Dah lah sunyi, dah lah keadaan sekeliling tak best. Setiap kali lift tu bergerak guys, nak pergi ke tingkat tu, macam ada bunyi something tau. Macam bunyi berdecit-decit tau. Macam bila bergerak tu macam ada bunyi yang macam kurang menyenangkan. Padahal sebelum tu okey je. Bila lift dah sampai je dekat tingkat B2, pintu lift pun terbuka. Macam biasalah, Hamzah beritahu
keadaan memang tak ada apa-apa, sama je lah, kosong, sepi. Tapi dekat tingkat B2 tu kata Hamzah, yelah memanglah tingkat tu tak digunakan sangat, basement tu berhabuk dia tu tak payah cakap lah. Dan dekat situ adalah beberapa kereta-kereta kosong, kereta-kereta yang tersadai, tak tahu siapa punya. Dia pun dengan hati yang berdebar-debar pada masa tu, berjalanlah perlahan-lahan masuk ke basement B2 tu untuk meronda. Dan disebabkan dekat situ lampu ada yang tak function, ada yang tak berapa okey, terang tapi tak berapa terang sangat, dia terpaksa menggunakan torchlight. Dia pun on lah torchlight dia sambil dia berjalan-jalan dekat basement tu, tengok kiri kanan, tengok sekeliling. Yang apa dia dengar pada masa tu pun hanya bunyi tapak kaki dia je. Tengah-tengah dia berjalan meronda dan nak sampai hujung, pip, dengan tak semena-menanya ada satu kereta yang ada dekat situ, alarm dia berbunyi guys, lampu dia pun menyala. Terkejutlah Hamzah, dia terus macam panas keliling, dia macam siapa pula yang buka kereta ni, yang usik kereta ni, sedangkan dekat basement tu dia seorang je ada. Dia pun pergilah mendekati kereta tu guys, dia pun ambil torchlight dia pun suluh kat dalam kereta tu. Dan pada masa tu dia macam was-was, dia macam yakin tak yakin, tapi dia nampak guys satu bayangan orang duduk dekat seat belakang. Waktu dia nampak tu, dia tu macam terkejut lah, sebab tu kereta lama, memang tak ada siapa pula dekat situ. Tapi dia memberanikan diri sebab dia nak pastikan. Dia pun pergi dekat kereta tu, dekatkan muka dia dengan cermin belakang kat kereta tu, nak tengok seat belakang tu, nak pastikan. Memang tak ada apa-apa, kosong pula. Jadi dia rasa macam okey lah, tu mungkin perasaan dia je kot. Dia pun yelah tenangkan diri dia lah kan, fikir yang baik-baik je lah. Dia pun nak beredar lah daripada situ. Dalam beberapa langkah dia jalan nak beredar tu, bip, bunyi lagi. Hamzah pun tu pusing lah tengok kat kereta tu balik. Dan pada masa tu memang tepat, memang nyata, dia nampak ada satu sosok orang duduk dekat belakang. Dia menyerupai seorang perempuan guys. Rambut dia panjang, tutup muka, memang tak nampak. Tapi Hamzah masa ni dia dah kaku dah. Waktu dia dalam keadaan kaku tu guys, sosok perempuan yang dia nampak duduk dekat seat belakang kereta tu, dia pelan-pelan guys mengangkatkan muka dia betul-betul tepat dekat arah Hamzah. Hamzah memang tak boleh lupa lagi rupa ni nampak ni. Muka dia pucat, mata dia pula benda tu hitam. Hamzah pun apa lagi, dia pun kuatkan kaki dia ni. Kaki dia dah tak berdaya nak bergerak ni, tapi dia berundur setapak, dua tapak, tiga tapak, dan benda yang dia nampak tu memandang je dekat dia sambil tersenyum. Dan pada masa tu pula guys, tak tahulah kebetulan ke apa ke, lampu-lampu yang ada kat situ, lampu-lampu basement tu, semuanya, hampir semualah berkelip-kelip pula. Hamzah pun dia prepare siap-siap dengan torchlight yang ada tu, dia buka, dia tak tutup. Bila keadaan lampu dah jadi macam tu, dia rasa macam ni lampu ni macam boleh terpadam ni. Tapi dia tak panas keliling tau, dia fokus dekat kereta tu, dan dia suluh dekat kereta tu, dekat seat belakang tu. Dah tak ada dah benda tu dekat dalam kereta tu. Hamzah memang nafas dah macam sekat-sekat dah guys, dah tak boleh nak tenang dah. Tapi tak apa, pelan-pelan dia beredar daripada situ, nak jalan pergi menuju kat lift lah. Dalam beberapa langkah dia jalan tu, dia dengar ada bunyi tap 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 dekat belakang dia, seakan-akan macam ada yang ikut dia. Bila dia berhenti berjalan, tak ada bunyi tap tap tu. Bila dia jalan, bunyi balik, bunyi tapak kaki tu. Hamzah pun pelan-pelan lah tengok belakang. Memang tak ada apa-apa guys, memang kosong. Sekeliling kat basement tu memang kosong. Tapi yang mengejutkan, agak membuatkan Hamzah ni boleh dikatakan dia demam jugalah guys untuk beberapa hari, rebah jugalah. Bila dia pusing ke depan, sosok perempuan yang dia nampak tu betul-betul depan muka dia. Hamzah masa tu terus jatuh dia. Torchlight dia pun dah mana dah pergi. Dia tu jatuh, dia bukan jatuh macam pingsan ke apa, dia macam yelah rebah jatuh, tapi dia dalam keadaan mendarat, dia tutup muka dia macam ni, dia tak nak tengok. Dan waktu dia tutup tu, dia nampak memang
ada sosok kat situ lagi. Dia ingat sosok tu hilang ke apa ke waktu dia dah jadi macam tu. Tak ada guys, memang kaki nampak terapung. Bukan tu je guys, yang membuatkan dia tak boleh lupa juga pengalaman ni. Dia ada terpandang dekat kereta-kereta yang ada dekat situ. Dan dekat kereta-kereta yang tersadar dekat situ, dalam beberapa biji tu ada 2 ataupun 3 sosok lagi. Tapi dia tak boleh nak pastikan perempuan ke lelaki ke apa ke, sebab dalam keadaan yang sama-sama lampu macam itu, dengan takut lagi, dia terus tutup muka dia tak nak tengok. Tapi keadaan masa tu memang dah tegang sangat lah. Dia kata bunyi macam-macam bunyi ada, bunyi gelak, bunyi nangis, bunyi menjerit. Real, memang bunyi-bunyi ni memang dekat dengan dia. Dan tak lama kemudian guys, ada naik satu bau tau. Bau tu busuk sangat, dia kata macam bau hanyir, bau bangkai. Tak tahulah mana datangnya bau tu, kata Hamzah. Dia tak ingat apa, dia macam blackout lah, pingsan. Dia sedar-sedar je, dia beritahu dia ada dekat bilik ni. Bilik ni lah bilik security, bilik control room macam tu lah. Itu pun dia punya partner tu, yang lagi satu tu lagi mencari dia. Sebab bila dah masuk waktu pagi tu, yelah, diorang akan berkumpul lah dekat satu bilik ni. Lepas tu nanti ada staff yang nak masuk siang tu, dia datang kat situ juga. Dan masa tu lah diorang macam tercari-cari, mana Hamzah ni apa pasal dia tak datang lagi, dia pergi mana. Diorang macam berbincang antara satu sama lain nak mencari Hamzah ni. Sebab bila panggil kat walkie-talkie tak ada yang menyaut. Jadi diorang ni pergilah mencari. Nampaklah Hamzah ni dekat B2 tu terbaring. Tapi memang tak nampak apa-apa kesan-kesan yang pelik-pelik lah, macam kesan tapak kaki ke apa ke, memang tak ada lah. So diorang angkat lah Hamzah ni, pergi dekat bilik control room tu, dekat bilik post tu lah. So bila Hamzah ni dah sedar, diorang cerita lah. Dan Hamzah pun dia cerita lah dekat diorang ni juga. Terpaksa cerita, terpaksa beritahu. Nak tak nak kena cerita lah, sebab tak nak nanti yang diorang ni fikir bukan-bukan pula pasal Hamzah ni kan. Hamzah ni tidur ke apa ke. So Hamzah cerita lah apa yang berlaku. Dan rupa-rupanya diorang yang lain ni pun tahu pasal benda-benda yang ada dekat basement tu. Cuma diorang tak nak bagi tahu dengan Hamzah ni, tak nak Hamzah ni rasa takut nak kerja. Jadi diorang senyapkan lah dulu. Jadi bila dah berlaku keadaan macam tu, diorang pun ceritalah, jujur lah dengan Hamzah, bukan kau seorang je pernah kena, kita orang ni pun pernah je, bukan kat sini je, dekat ada tingkat lain pun ada gangguan juga. Cuma yelah, cepat atau lambat je lah kau kena. Hamzah ni pun tu yelah macam cakap lah, kenapa kau tak beritahu aku? Kalau kau beritahu aku boleh bersedia apa-apa ke, elakkan ke daripada pergi situ ke apa ke. Yelah, diorang punya fikiran yang lain-lain ni tak nak lah nanti Hamzah ni takut. Sebab Hamzah ni dia nak cari rezeki kan. Lepas kejadian tu guys, Hamzah ni masih bekerja, masih lagi bekerja. Cuma dia berjaga-jaga lah. Dan mana tempat-tempat yang dia rasa ada gangguan yang kuat, contoh macam basement 2 tu, dia tak pergi meronda kat situ. Dia pergi tapi tak meronda, dia cuma mengintai macam ni je, tengok-tengok. Itu je. Lepas tu dia pergilah tempat lain. So guys, untuk korang yang menonton ni, terima kasih banyak-banyak. Dan kalau korang nak komen apa-apa pasal kisah Hamzah ni, korang boleh drop komen korang. Mungkin kalau korang nak share sedikit pengalaman, mungkin korang ke kenalan ke saudara korang ke pernah kena gangguan macam ni, boleh share lah sikit kalau nak bertukar-tukar pendapat. Dan kalau korang ada pengalaman kisah seram, misteri yang korang pernah lalui dalam kehidupan korang, korang boleh DM ataupun emailkan jadi Faiz Cerita. So guys, terima kasih banyak-banyak sebab sudi menonton. Dan aku minta maaf jika sepanjang penceritaan ada kelemahan, kesilapan, ada bunyi-bunyi bising yang termasuk dalam video ni. Aku mohon maaf. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan juga aku mengharapkan kepada korang yang sudah menonton ni, please stay tune support Faiz Cerita, kerana sokongan korang sangat amat aku perlukan. Jadi guys, itu sahaja untuk dalam video kali ni. Sekian dari Faiz Cerita. Stay tune untuk next video guys, InsyaAllah. Meremang sampai pagi. Assalamualaikum.